بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Halo, Assalamualaikum. Salam, mak malam. Salam, malam. Dengar suara kak? Jelas tak? Dengar jelas. Suara saya okey tak? Okey, clear. Clear, okey. Suara Kak Midah macam tak berapa sihat lagi je. Ada batuk-batuk sikit lagi. Lain-lain tu dah okey dah. Batuk sikit lagi. Okey. Gangguan apa tu semua yang tu alhamdulillah lah orang kata. Allah, gangguan pula. Masih bukan demam saja kan. Demam ada makna lah. Sorry Kak, malam ni agak seksi sikit lah. Tak apa, orang lelaki tak apa. Dia perempuan ya tak tegur. Tak ada, kita tengah kerja tadi tu. Panas ke? Panas ke sana? Memang panas gila berpeluk-peluk. Oh, tempat Kak Midah hari ni hujan 2 kali ni. Petang tadi sekali hujan lebat, malam ni pun tengah hujan lebat. Tadi kilat kuat sangat sampai pelak jatuh lah tadi kat atas rumah. Kak, jatuh. Rumah saya ni hujan Kak. Hujan tapi panas. Ya, haba dinding tu kan. Kena pula saya tengah buat kerja ni lagi daripada buat kerja. Yalah. Adalah kemas-kemas sikit barang apa benda ganda lah panas ya pijo dia. Itu yang nak pakai t-shirt pun tak lalu, nak pakai sweater. Itulah. Nasib baik duduk kat luar ni sejuk sikit. Okey Kak, malam ni kita nak kongsikan berapa kisah ni Kak. Kisahnya rumah akak sendirilah, rumah akak masa akak zaman budak-budak dululah. Kampung akak tu sebenarnya akak tukar gambar Kak Tukar gambar Tak adalah gambar yang sama lah. Gambar lah. Dulu gambar lain. Tak perasan. Memang selalu tukar-tukar gambar. Okey. Tak apa. Ni kisah kampung akak lah. Kampung tersusun Jalan Gopeng, Batu Gajah Perak. Jalan Gopeng Jalan Gopeng. Tapi dia ada area Batu Gajah. Tapi sebabkan jalan besar tu menghala ke Jalan Gopeng, jadi ditulis alamat kat tu memanglah 57703 Jalan Kampung Tersusun Jalan Gopeng, Batu Gajah Perak. Okey, baik. Kisahnya macam ni. Akak ni masa kecil, bapak akak ni peneruk macam merantau lah. Kerana masa tu bapak akak ni dari Pahang. Dia duduk Pahang masih muda. Masa dapat kakak akak dengan kira yang anak dia nombor 3 lah. Kira kakak akak yang nombor 3 tu, bapak akak ni duduk pindah ke kampung susun ni lah. Jadi bapak akak ni memang kata orang asal atas yang mula-mula masuk kampung susun tu. Masuk tu kira peneroka awal. Macam peneroka awal lah. Bapak saya ada bendang dekat jalan dah betul-betul kat depan Taman Tasik SMNO dulu tu, yang popular dulu kan. Depan tu sebenarnya bendang bapak. Jadi dulu kan tak ada bergeran kan. Lepas tu adalah konflik kan. Jadi bapak akak ni tak dapatlah nak menerohkan projek bendang dia ni. Dia berkongsi tau. Dia kebanyakan yang duduk dekat jiran-jiran akak tu semuanya saudara. Diorang ni berpakat pindah dari kampung, duduk ke Batu Gajah, meneroka, berbendang. Lepas tu membuka kampung. Kampung akak ni dia satu cerita lah orang kata. Kampung asal orang dulu-dulu. Ada kubur lama, kubur keramat, banyaklah dekat kampung tersusun tu. Jadi akak masih ingat tak tahun tu tahun bila?
Masa tu mungkin dalam tahun awal 70-an lah, macam tu lah. Sebab akak lahir tahun 72. Akak lahir tahun 72. Jadi kakak akak tu lahir tahun 69, tahun 1969. Jadi waktu itulah mula-mula bapak akak ni meneroka dekat kampung tersusun tu. Jadi banyak sangat konflik berkecamuk tau. Rupanya dalam pada tu adalah sesuatu kisah lah katakan. Jadi atas permintaan satu kira macam dia tu macam pemulih kampung lah orang katakan. Kalau apa pahai ke untuk ke kampung ni, orang panggil dia lah, orang panggil dia Tok Alang. Jadi Tok Alang ni dia berdialog lah dengan orang dekat-dekat situ. Orang kira macam penunggu kampung tu lah. Dia kalau nak bagi nak buka kampung tu dengan bersyarat. Masa tu dah umur akak dah tahun 72 tu. Dia kata syaratnya orang dekat situ minta darah kambing hitam. Perjanjian dia kena buat setiap tahun. Oh, dah macam ritual pula dah. Ada ritual. Itulah maksud akak. Jadi masa tu tahun akak lahir tau. Tahun 72 tu. Jadi tahun itu jugalah dia orang buat juga. Tak terpaksa buat jugalah. Sebab dia orang nak buat kampung, nak buat rumah tak jadi. Macam-macam lah. Angin ribut lah, angin putar beliung lah dekat kampung tu. Memang betul angin putar beliung. Sampai pokok tu berlipat-lipat jadinya. Pokoknya, pokok pisang habis semua. Jahanam, hasil-hasil tanaman semua habis. Benda tu marah. Sebab main masuk je, dia kata tak nak minta izin apa-apa dulu katanya. Sebab demo tu yang asal duduk di situ. Maksudnya ada perkampungan orang yang apa ni dah, orang kata macam jin lah kan. Dia orang dah buat penempatan kat situ. Sebab kampung lama tu mungkin orang dulu-dulu tu punya, dia orang ada tinggalkan benda dia orang kat dekat situ. Dalam di kawasan tu. Jadi bila orang baru masuk, dia orang permintaan jin tu lapor, dah tak ada melayan. Jadi dia orang minta darah. Jin tu minta darah. Jadi kok dia orang buat upacara ritual tadi, kampung tu hitunglah kambing hitam, ditanamlah kepala kambing tu dekat corner yang akak selalu lepak, yang ada satu kubur yang akak main nyorok dalam tu. Dekat situ lah tapak tu, jalan tu memang seram tu. Ada pokok ara besar. Dia orang tanam kambing tu dekat situ, darah kambing tu kat situ. Barulah orang kata bolehlah semua buka, buat rumah apa situ dah. Kawasan tu pesat lah orang kata kan, maju sampai taman, boleh buat jalan raya baru. Itu ada taman rekreasi, taman tasik SMNO. Nampaklah membangun kawasan yang bapa akak ni yang dengan saudara-saudara dia ni ramai lah, berapa keluarga saya katanya. Kak rasa ada 7-8 keluarga lah yang berkumpul dari kampung akak tu. Orang Teluk Bakung, orang Lambor, orang Kuchai, tapi yang banyaknya orang Teluk Sari. Dia berkumpul di situ. Dia saudara lah kata, ada sangkut paut kan. Jadi dalam pada setahun tu dia orang buat tahun 72 tu, itulah pertama kali dia orang buat, itulah kali terakhir dia orang buat. Aduh. Maknanya dia orang tak ikut perjanjian, cuma untuk permulaan je dia orang buat. Sebab nak buka kampung tadi. Kiranya umur akak lah dia orang tak buat. Sampai umur akak 17 tahun memang tak pernah buat. Dia orang macam dah lupa lah kisah tu. Dia orang ingat tak ada apa-apa lah. Tapi dalam pada tu orang keluarga kami yang 7-8 keluarga ni selalu dapat penyakit misteri. Oh ya ke? Bila pergi berubat mana-mana, pergi hospital doktor kata okey. Tak kira siapa, tak kira kecil, muda, tua, muda, pergi hospital doktor kata tak ada apa. Tapi bila pergi berubat dengan peramal perubatan, dia kata koma kena pindah dari situ. Pergi mana berubat dengan mana-mana, bomo ke apa, dia orang semua cakap pindah dari situ. Maknanya sebab ritual tu dah tak diikutkan dari umur akak. Jadi memang kampung akak tu namanya kampung kematian. Tak, nama tu memang nama yang didaftarkan ke orang panggil. Kami keluarga kami yang ada situ, dekat situ, kami menggelarkan kampung akak tu dari kampung macam kampung kematian. La ilaha illallah. Bila ada je seorang meninggal, mesti akan berturutlah 3-4 orang. Oh ya ke? Dalam selang 2-3 hari tu. Mesti punya.
Sampai kampung akak tu sunyi. Orang tua-tua dah meninggal. Keluarga akak memang pindah. Kami dari kampung Susun Batu Gajah, kami pindah ke Teluk Sena. Buat rumah, bapak buat rumah, jual tanah tu, kami buat rumah di kampung. Tapi peristiwa sebelum kami pindah tu, rumah akak tu memang teruk kena ganggu. Sampai tuan rumah sendiri pun pening kepala. Pergi berubat sana, berubat sini, nak pulihkan rumah tu tak boleh nak dipulihkan. Rumah akak tu ada satu bilik tau. Kira bilik tu kira belah bawah rumah. Tapi dia menghala ke ekor limbah bilik air tu. Kita ada longkang tau di bilik mandi tu. Kita buat longkang ujung dekat dapur tu ada satu bilik. Tapi bilik belakang bilik tu memang ada satu lubang gelung lah. Orang kata buat gelung untuk buang air limbah kat situ kan. Jadi macam tak sesuai lah kami nak tidur dalam bilik tu. Macam bilik tu macam ada aura kotor tau bilik tu. Jadi waktu siang satu hari tu akak tidur dalam bilik tu seorang-seorang tau. Akak mengantuk sangat. Masa tu akak tingkatan 3 tau. Akak mengantuk sangat. Itu akak tertidur dalam bilik tu. Bayangkan tidur siang kita boleh mengigau. Jarang orang tidur siang mengigau. Banyak kan. Tapi akak tak tahu. Tapi akak suka tidur dalam bilik. Sebabnya dia sejuk tau. Bilik tu sejuk. Bilik lain kena pasang kipas angin. Bilik yang akak selalu tidur tu sejuk, dia macam dingin kan. Tapi dia mengacau, ada benda mengacau. Kadang-kadang akak tidur, kami ni ada dua katil bujang. Satu dekat tepi dinding sana, satu belah dinding sini. Sebabnya bapak akak kalau dia balik lewat, dia masuk dalam bilik tu, dia tidur lah. Dia jadi tempat rehat bapak lah kata kan. Kalau siang tidur, akak tidur atas katil yang tepi side belah kiri tau. Tapi bila akak bangun, akak dah berada dekat side belah kanan punya katil. Siapa yang angkat akak masa tidur dalam bilik tu, akak pun tak tahulah. Yang tahan tidur dalam bilik tu waktu malam, mak dan bapak akak je yang berani boleh tidur. Yang boleh tidur. Yang lain kalau tidur, mesti kena kacau. Mengigau, menjerit tengah tidur. Macam-macam kaki kena tarik, selimut kena tarik dalam bilik tu tau. Akak pernah lah sekali, ada satu malam tu akak memang tertidur jugalah. Ingatkan bapak tu balik awal lah. Mana kita tidur tu, sementara tunggu dia nak balik, tiba-tiba akak tertidur dalam bilik tu. Bila akak bangun, akak tengok dinding dalam bilik tu dah hilang. Akak rasa macam akak tidur kat luar rumah. Masya Allah. Mimpi ke apa? Tak ingat lagi. Akak gosok-gosok mata, tengok-tengok dah terang. Bukan terang, nampak gelap, dinding semua hilang. Akak rasa macam akak tidur dekat luar bilik tau. Lepas tu akak kata, kenapa pula aku ada tidur dekat luar padahal akak tidur dalam bilik tau. Lepas tu akak kata, ini mimpi kot. Akak terus tidur balik. Akak tidur balik, jenuh lah juga nak tidur, pusing kiri pusing kanan, lalat. Akak terlena juga. Terlena bila akak bangun, akak tengok dinding tu ada balik pagi tu. Jadi akak ceritalah dekat bapak kan. Kata apa panggil bapak tu, apa malam tadi kan dinding kat bilik tu hilang lah. Hilang ke mana? Bapak kata elok je tu bilik tu, elok je ada dinding. Macam mana kamu tidur kata tak ada dinding? Tak tahulah pak dia kata. Tengah bangun tiba-tiba dia kata tengok dinding tak ada. Dia lapang je, nampak lah je rumah orang sebelah rumah pun boleh nampak lah, kira jiran kami dekat-dekat kan. Oh, nampak rumah-rumah jiran. Ya, itu yang pelik tu. Bilik tu memanglah hawa punya bilik akak kata. Lepas tu satu hari tu kira dah lama jugalah, makan tahun jugalah orang kata kan. Mak akak ni tiba-tiba sakit lah, orang kata dia sakit, dia tak boleh masuk rumah tu. Dia masuk je rumah tu, dia mesti nak buka kain baju dia. Mak akak ni betul-betul pakai berkemban tuala, dia tak boleh pakai baju. Panas. Mak akak dia jadi menghangat pidur. Dia macam orang sasau tu mak akak tadi. Jadi sebab itu yang putusan bapak akak ni jual tu rumah tu, buat rumah lain kat kampung. Tapi sebelum peristiwa tu lah, orang kata banyak benarnya cerita ni. Akak cerita yang kami yang akak ingat lah. Satu hari jiran akak ni, kawasan kampung ni lah, jiran akak tu dia sedara lah, pangkat anak sedara bapak tadi. Dia buat kenduri kahwin tau. Dia buat kenduri kahwin sembelih lembu. Jadi
apa benda-benda apa yang apa kata sisa mana yang tak boleh pakai tu, dia orang bundut dalam satu plastik. Dia orang tanam dekat belakang bilik akak tu. Dia ada tanah lapang. Dia orang tanam dekat sempadan tau. Kat sempadan tanah tu dia orang korek lubang tanah. Dia orang korek, dia orang tanam lembu tu dekat situ tadi. Yang plastik hitam tadi. Tiba-tiba dalam pukul abang tu, Abang Man nama dia, ingat lagi. Tiba dah meninggal dah. Abang dia bukannya Abang Man dia, Abang Man tu. Dia tanam dekat situ. Tiba-tiba malam tu dia tengah tidur, tiba-tiba dia menjerit-jerit. Dia kata sakit tangan dia yang mengorek tanah tadi, tahu? Sakit. Dia kata macam dia patah-patah sakitnya katanya. Mengelupar tu. Rupanya benda tu marah, usik tempat tu. Tanam benda tu dia marah, tanam dekat situ, tapi tak tahulah apa benda. Dia kata dia mimpi sebelum dia sakit tu, lepas dia tanam lembu tu, sisi lembu tadi dekat situ, tapak kaki apa semua dalam tu dah plastik tu. Dia kata dia mimpi, dia kata dia nampak macam bentuk binatang berbulu hitam, mata merah, ngejar dia kata. Aduh, siap mengajar lagi. Mengajar, memang dia kejar. Dia kata dia dalam mimpi tu, dia kata tiba-tiba dia benda tu menempel dekat belakang dia, macam dapat terekam lah kan, menerekam harimau tu. Baru dia terkejut, dia terbangun, tangan dia terus sakit, tangan dia tak boleh angkat, tak boleh usik apa pun. Sudah-sudahnya bapak saya tadi dengan bapak saudara dia tadi, bapak akak ni dengan bapak saudara dia ni kawan baik. Sebab jiran dia orang ni start ni kereta, bawa dia pergi rumah satu pakcik tu Haji tu. Dia orang bawa pergi berubat. Abang Man ni tadi memang dia kata, kamu ada buat apa tadi siang? Pakcik tu tanya. Tok apa ke nama? Panggil wak apa tak lupa lah. Nama wak Jawa ke apa, ingat lah macam tu. Tapi dia pada ngobat orang kan, kawan bapak tadi. Rumah dia jauh sikit lah pada kita orang, jauh pada Confucian lah kan. Kalau nak pergi rumah dia tu mungkin dalam 15 minit macam tu lah, jalan Goping. Tapi kawasan jalan Goping tu lah. Jadi dia orang kata, kamu ada buat kerja kat situ apa-apa ke? Dia mengaku lah memang dia yang tanam lembu, lembu-lembu tadi dekat situ, kulit-kulit lembu. Dia kata sekarang ni katanya alhamdulillah abang-abang Man tu dia berjaya lah, dia pulihkan tangan dia elok balik. Tapi biru, tangan-tangan dia biru-biru macam kena lebam lah. Lebam. Bayang tengah tidur, kalau tak siapa yang buat kan, mesti lah benda itu lah mengamuk. Dia kata kamu balik ni katanya, yang yang bapak akak ni dengan yang pakcik yang bawa tadi, yang Abang Man ni tadi, dia bertiga ni kena mandi. Malam tu juga dia orang kena mandi, pulihkan balik apa semua. Dia kata balik nanti korek balik benda tu, jangan ditanam dekat situ katanya. Dia suruh ambil balik. Dia ambil balik, sebaik koreknya tak dalam sangat. Malam tu juga dia orang pergi korek, bawa pindahkan ke lain, buang ke sungai. Lembu-lembu tadi, daging yang lebih-lebih tadi, mana yang tak boleh pakai dia, esoknya nak kenduri, kecoh. Heboh diorang malam tu. Teruk malam tu diorang kena. Lepas tu yang akak ni tadi, yang kat dalam bilik rumah akak ni tadi, satu hari tu akak ni suka buat kerja macam ni tau. Buat bunga-bunga telur kan. Jadi akak ni ada satu tali rapia tu panjang dekat 2-3 depa panjang ni. Akak biarkan dia dekat depan pintu tu, berlilit-lilit depan pintu bilik akak tu tau. Satu hari tu akak nak cari tali tu balik, akak tengok ada sejengkai je tali tu tinggal. Ada orang ambil ke? Tali tu sejengkai tinggal dekat tepi celah pintu akak nak masuk tu. Yang lain tu dah masuk ke dalam lubang bawah tanah dalam bilik akak tu. Ditinggalkan 1 inci je. Ya ilaha illallah. Nak kata tikus, lubangnya kecil, besar jari kelengken je. Orang kata kira tak ada besar lah. Kalau tikus mana boleh masuk itu ke lubang tu. Akak tarik tali tu kan, tali warna hijau. Akak ingat lagi tali tu warna hijau, tali rapia. Akak tarik dalam dah setengah panjang. Lepas tu akak rasa macam ada benda tarik tali tu berjalan masuk ke dalam tu balik. Alamak. Waktu siang tau, bukannya malam.
Akak kata benda apa yang menarik tali. Akak dah tarik separuh ke. Akak kata kalau dalam 4 meter tali tu 2 meter akak dah tarik keluar, 2 meter dia tinggal kat dalam. Tapi dia boleh tarik balik tali tu, tinggalkan 2 jengkai dekat luar pula. Maksudnya dalam tu, dalam lubang tu, masuk dalam tanah lah kan? Dalam lubang tanah tu, kira dalam bilik akak tu, tanah lubang tu bawah bilik tu. Oh, okey. Dia macam ada benda tau menarik, tali rapia tu. Sampai sekarang itu jadi tanda tanya tau. Akak sampai lupa nak tanya pada bapak akak benda apa tu. Dalam bilik tu, bawah tanah tu, dalam bilik atas bawah simen tu. Akak tarik, dia tarik balik. Akak tarik, dia tarik balik tau. Akak sengaja bila akak tarik, akak lepaskan letak atas simen kan. Tali tu berjalan masuk pelan-pelan balik dalam lubang tu. Scary tak? Lepas itu satu hari tu dalam bilik tu jugalah, peristiwa dalam bilik tu juga. Akak memang tak tahu lah, bodoh lah akak masa tu. Yelah kita tak takut, kita orang kan dah kena banyak kali pun masih lagi nak masuk kan. Waktu siang tu kan ada hantu kata orang kan. Masuk je lah tu. Rasa situ yang kita selesa nak tidur kan. Satu hari tu akak tengah tidur tau, tiba-tiba akak rasa ada tangan mencekak dekat leher akak ni. Tapi dia tak cekik. Dia tak cekik akak, tapi dia pegang leher akak ni. Pada hakikatnya akak dah tak tidur, akak dah sedar, tapi akak tak boleh celik mata. Tapi akak tak rasa tangan dia besar tau, tangan dia sejuk. Dia pegang dekat leher tangan akak ni dalam pukul 4 petang rasanya. Dia pegang lama, dekat 15 minit ada dia pegang tau. Dia pegang leher akak ni. Entah macam mana akak tersedar. Macam mana ke akak dengar orang panggil suara panggil akak. Akak terdengar adik akak punya yang bongsu. Dia panggil Kak Midah katanya tau. Itu baru akak sedar. Tangan tu hilang. Tangan tu terus hilang. Dia buat apa? Dia pegang leher akak tu, dia buat apa? Tak tahulah, macam nak cek nadi aku ke. Akak cakap masa dalam akak tak boleh celik mata, tapi akak memang rasa tangan dia dekat leher akak ni. Akak nak celik mata memang tak boleh, dia tutup mata akak tau. Tapi dia tak cekik. Kalau aku cekik dia, aku mati je kan. Itulah sebab dia pegang ke. Dia pegang je. Betul tu akak dengar suara Kak Midah katanya. Adik tadi. Rupanya masa tu dekat nak maghrib, dalam pukul 6 lah dah petang. Kita petang-petang tak boleh tidur kan, pantang kan. Adik tu gerak sebab dia nak ajak pergi main. Teman dia pergi main. Elok pula nasib baik lah adik panggil. Kita tak berapa lama dia nak pegang tengkuk ni, tak tahulah berapa lama dia nak pegang. Rumah sendiri, bukan rumah orang lain tau. Rumah sendiri. Tapi memang banyak lah gangguan-gangguan berapa belas tahun akak duduk kat rumah tu kan. Lama. Akak rasa dalam bapak akak duduk situ sebelum akak lahir lagi. Rumah tu dibina masa tahun akak lahir kan, daripada orang buat darah kambing tu. Lepas tu akak umur 25 tahun ke 30 tahun ke 27 tahun baru mak akak pindah dengan keluarga akak pindah dari situ. Sebab dah tak ada pilihan. Lama juga dah. Lama. Kampung tu jadi apa sekarang kak? Kampung tu sekarang ni macam kampung tinggal lah. Tak ada orang, orang duduk tak lama. Orang tua-tua semua tak ada rumah. Dia jadi kampung tinggal. Memang betul jadi macam kampung tinggal. Ada tu ada orang duduk tapi jarak-jarak dah rumah. Rumah yang ada yang saudara-saudara akak ni semua dah runtuh. Dah hutan dah, ada semak-semak dah. Tapi masih ada orang tinggal je. Ada anak-anak yang orang yang tinggal sekarang tu tak kena ganggu pula. Tak tahulah, tapi kebanyakannya mana yang duduk situ semua yang meninggal muda-muda. Batu Gajah, Perak. Batu Gajah, Perak. Yang meninggal situ anak-anak dia orang semua yang meninggal muda-muda, umur 40-an. Tak sampai umur 50-an, banyak yang meninggal 40-an, 30-an, meninggal muda. Dia macam mengambil nyawa orang tau, dia sebagai ganti kambing tadi. Dia dah kabur. Ritual. Sebab kami tak ada pilihan, kami kena pindah lah. Sebab bapak akak dah tahu cerita tu. Jadi dia ambil tindakan, dia pindah lah dan nak selamatkan family kita orang. Mana yang tak pindah tu habis semua. Huru-hara. Semua sakit-sakit misteri semua kat sana.
yang sakit misteri tu sakit macam mana tu kak? Busung ada. Busung? Busung. Nak kata Busung, kanser bukan kanser. Busung Penyakit bukan pelik-pelik demam. santau ke kak? Santau kan busung? Busung biasanya santau lah kan? Tak tahulah nak cakap, tapi dia orang sebut busung lah. Dia meninggal. Meninggal dah lama. Penyakit pelik-pelik lah, penyakit yang kita jangan-jangan dengar kampung akak tu. Dari akak macam, semua kosong, dia tak ada orang dah. Dah macam dalam filem pula dia punya situasi dia kan. Tu dah. Orang kata nak tak nak memang kena pindah dah. Sampailah sekarang bapak sampai bapak meninggal duduk kampung. Sampailah sekarang kita orang memang tak kata memang tak pernah jejak lah tanah tu, tak boleh. Memang tak boleh. Tapi masa baru memang ngacau teruk. Semua sekali, banyak yang pelik-pelik yang kata yang muntah darah tiba-tiba. Aduh. Kejap tu muntah darah, kejap itu panggil ambulans, kejap tu dia meninggal. Muda lagi, umur 30-an. Anak baru 2 orang. Dekat area tepi dinding rumah akak tu, jalan rumah dia. Dia menyewa kat situ. Akak dah bagi tahu korang orang baru kalau tak tahan pindah. Sebab akak tahu sejarah kampung tu kan. Akak selalu pesan kat dia orang mana orang baru-baru, korang kalau tak tahan korang pindah. Yang paling teruk area rumah akak lah. Area rumah akak, rumah sebelah tu. Yang paling teruk 3-4 buah tu lah yang dia macam sempadan 4 segi tu tau. Rumah kami ni sempadan 4 segi tu, tengah-tengah tu. Benda tu. Yang tempat lembu tu tanam tu, itulah pot dia. Ingat dekat situ memang ni aku memang dia punya tempat dia tempat dia. Rumah dia ke apa ke kan. Kena pula pergi tanam lembu, marah lah. Mungkin lah aku. Dia marah lah, dia anggap mengganggu lah kata dia kan. Tapi kebetulan pula rumah kat sebelah tu, pakcik tu bomoh dia mengumbat orang. Alamak. Dia ngumbat orang. Kalau kita orang apa-apa dia lah yang tolong buat kan. Macam yang akak dulu yang nampak orang raib, orang nampak tu kan. Dia juga yang tolong akak tu. Tok Alang tu ke? Bukan Tok Alang tu dah meninggal dah. Yang ni Tok Haji. Sebelah rumah akak ni, dia orang Mendeling. Dia pun tak boleh duduk situ, anak-anak semua pindah dah. Rumah dia pernah runtuh dah. Kena tapak je. Teruk situ. Tapi dekat area akak tu banyak yang bomoh. Perempuan ada, lelaki ada. Tempat tu bunian tu ada. Akak ingat lagi masa tu akak dah jenam tau. Jadi abang akak yang sulung ni dia nak kahwin. Jadi dulu-dulu orang masak sendiri, cari kayu api sendiri kan. Depan rumah akak tu benteng macam kebun lah, orang kata kebun, kayu-kayu banyak lah pokok lainnya. Jadi mak akak ni ambil lah kayu. Tiba-tiba hari tu waktu tu tengah hari, bapak akak dah panggil balik, jangan pergi lagi, sambung petang sekarang. Bapak akak kata yang mak akak ni degil, dia nak cepatkan siap. Jadi akak ni temat lah ngikut menolong dia. Tiba-tiba hujan panas. Masa dia tebang pokok petai tu, ada pokok petai depan rumah akak tu besar tau. Memang dia nak buat kayu api lah cadangnya. Tiba-tiba hujan panas. Akak terpandang macam ada satu pintasan depan akak ni macam kilat tau. Macam kilat. Kilat guruh. Tapi bunyi guruh tak ada. Kilat ada. Selalu kalau kilat nanti ada guruh kan. Tidak macam flash. Flash gambar orang dulu tu. Akak terkejut. Siapa pula dah angkat gambar aku dalam hutan ni? Akak bercakap macam tu. Rupanya masa mak akak menebang pokok petai tu, rupanya petai tu rebah betul-betul atas boyan anak orang bunian. Masya Allah. Meninggal anak orang bunian tu. Mak akak malam tu tak boleh tidur, dia sakit gigi. Muka dia bengkak sebelah, ada bekas tapak tangan kena tampar. Aduh. Akak yang bawa dia pergi rumah apa yang akak kata yang bomoh perempuan tu kan. Pergi rumah dia, malam tu mak akak tak boleh tidur dah, mengarung-garung dengan pipi merah. Bapak akak dah kerja jaga malam, mana siapa? Yang kakak ni dia tak peduli, aku nak study, aku nak SPM dia. Yang kau pergi ke bawa mak tu. Pergilah kami 2 beranak malam tu dalam pukul 12 tengah malam. Akak ni kan jadi tak takut.
Pergilah teman mak tadi tengok ubat-ubat. Rupa-rupanya orang tu dah marah sebab anaknya meninggal. Itu tu mak kena penampung siang tu. Aduh. Memang Mana kita nak tahu. Kita bukan nampak kan. Betul mak panggil yang tu, kita orang panggil dia Mak Manu. Itu Mak Manu pasal dan kali syariah ada mak akak ni syariah nama dia. Dan kali syariah kamu kalau nak buat kerja apa-apa letak sama-sama tu walaupun depan rumah kamu kena cakap. Jauh-jauh tepi-tepi ni aku dah buat kerja ni kan kena anak cucu kamu ke apa ke. Kena cakap orang pitu dia kata. Tapi sebenarnya dulu kita benarnya selawat je minta izin pada Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Hidir. Orang dulu mana tahu itu je cakapnya. Minta izin Datuk Nenek pada nenek padanya itu tak betul caranya. Tapi orang dulu itu kuat pegangannya kan, betul tak? Datuk Nenek hutan kan. Sebenarnya kita lepak kencing. Lepak kencing lah apalah. Kan puasa. Nak katakan puasa tu tak juga, tapi sebab bapa akak memang awal peneroka situ. Kat situ kawasan kubur. Kubur, tempat kubur. Kampung akak tu banyak kubur. Itulah orang kata kan orang dulu kan. Banyak kat peristiwanya banyak lah kampung tu. Betul. Sampai nanti satu hari nanti akak cerita macam mana akak dulu kami ni ada satu grup geng rebana. Jadi satu guru tu mengajar lah kami ni main rebana sampailah kami ni pergi mana-mana mau kuno kahwin main rebana. Sebab kami ni popular masa tu, kira viral. Kalau ada masa tu viral. Masa tu akak dekat Batu Gajah lagi ke dekat kampung Batu Gajah? Kematian tu lagi. Kamu tu susun tu. Masa tu aman susun jugalah orang kata. Menarik. Sampai Tok Guru tu meninggal. Dia cakap apa? Korang nak main rebana ni kalau aku mati nanti korang seru je nama aku. Katanya. Dia cakap begitu. Taklah tahu bila dah meninggal baru kami tahu. Bila dia dah meninggal baru kami tahu kenapa dia cakap macam tu. Tapi kami terus stop main rebana sampai saya kahwin memang tak main rebana dah. Lepas apa Tok Guru tu cakap macam tu kami tak nak lah. Rupa-rupanya dia ada berlantu raya. Dia meninggal pun kena buka bumbung kat rumah dia tahu. Mak akak pergi dengan kira saudara akak sebelah rumah tu dengan isteri dia kan. Dia pergilah menziarah. Dia dah meninggal tau. Tapi mata dia boleh berkedip-kedip lagi. Mata dia macam orang tidur. Kedip-kedip mata dia. Tapi dia dah meninggal. Tapi badan dia panas. Badan dia tak sejuk. Orang meninggal badan sejuk kan. Dia tak sejuk. Dia panas macam orang hidup tau. Tapi mata dia kedip-kedip. Tapi doktor resahkan dia meninggal. Jadi anak dia buka, dia orang dulu kan pandai kan memang benda-benda buka bumbung baru dia meninggal. Anak dia pun terpaksa ambil. Kau terkejut aku. Apalah ni berderik malam ni. Tapi dia ngacau lepas dia meninggal. Tempat kami memang dia kacau. Dia datang terkejut. Itulah tu cerita seram tiba-tiba apa ni pula kan. Anak jiran. Bukan anak jiran. Anak kutuk aku memang rawat lah orang kata minta izin kan. Budak-budak ni apa benda buat malam-malam ni. Menjerit pula tu. Itu lepas ya. Dia dah meninggal tapi orang jumpa dia tahu. Macam ni hidup bagi dia. Ronda satu kampung naik bersikal malam-malam. Orang jumpa guru kompang kami tu kayuh naik basikal malam-malam tapi dia dah meninggal tapi orang nampak dia ronda satu kampung. Hantu raya dia. Akak ingat lagi satu malam tu kakak-kakak tadi dia kan nak politeknik belajar kan buat assignment dulu pakai typewriter kan. Tak tidur sampai jam 2 malam tak tidur. Akak tidur dalam satu bilik dengan dia tau. Kakak akak ni tengah type itu ada bunyi type lagi dekat luar dia mengajuk bunyi akak punya type. Bila akak ketek main ni kan main dia bunyi kat luar dia ikut lah orang kata dia mengajuk. Dengar macam tu kita orang turun tidur lari bilik lain tinggal bilik tu. Ramai orang jumpa dia. Dia macam tuan dia lah betul kan padahal dia dah meninggal.
Tapi boleh malam raya tu kampung punya hantu raya. Bila dia dah meninggal gitu dah tahu cerita bila kan. Ini jadi cerita sekarang ni Kak Midah, bukan cerita nanti ni. Itulah. Baru nak sihat kan orang kata mood baru ada balik kan. Itu pasal. Tak apalah. Kalau nak cerita boleh je teruskan. Boleh juga, tengok tak ada siapa nak naik lagi kan. Itulah. Dah dia orang tengah kusuk dengan Kak Midah cerita ni. Bila dah meninggal Saya kan, yang jadi tak kusuk ni, budak bingit lah. Aduh guys. Kejut dia. Bila dia dah meninggal baru kami perasan kenapa dia cakap macam tu tau. Dia cakap kalau aku meninggal, kalau korang nak main ke mana, korang seru nama aku. Siapa ndak manggil hantu raya kan? Raya terus berhenti main ke mana tu pada jual lah. Tapi akak main ke mana woi, tekong. Akak memang tekong main ke mana. Tekong lah kalau lagi tekong lah. Sebab akak ikut tangan bapak. Menengkah boleh, menyelang boleh, silang bunga boleh. Itu rebana ke kompang kot? Rebana. Oh rebana. Ya selalu ke Lambung selalu main tu rebana. Kompang gedebung-gedebang. Yelah. Yang rebana ni. Tengok ada lagu Noiza Idris, Ting Ting tu. Itu rebana lah. Kita orang main rebana tu. Siapa ke nak naik untuk tidur dengan akak. Okey bye. Sahabat semua okey sama. Terima kasih. Siapa nak naik ke mainlah share-share. Hari ni ramai 45 viewers ni. Okay, dia nak kongsi pengalaman kan. Dia orang seronok dengar Kak Midah cerita. Kampung akak tu memang banyak hantu. Pontianak pot depan rumah akak je pot dia. Pontianak pot depan rumah. Aduh disebut pula. Ya. Akak ingat lagi masa tu akak tengah budak lah, orang kata main-main kan. Kita kalau bulan puasa suka main ramai-ramai, kumpul ramai-ramai kan, pasal panjut apa kan. Masa tu dalam tu masa tu geng-geng gua akak ni ramai lah. Orang kata ada yang muda setahun, ada yang tu setahun. Jadi peringkat orang kata baru nak naik kan. Jadi malam tu malam raya tau. Jadi orang kata dah esok nak raya lah. Kita orang dah tengah seronok lah ni kan. Bulan puasa hantu tak ada, dia orang kata kan. Jadi kami ni pun cakap lah, kata oi mau balik lah, malam ni hantu terlepas kata dia. Esok nak raya kata dia kan. Habis kumbas balik semua. Itu yang akak dia cakap, ya ke mana ada hantu, lambat lagi kita kena raya dulu baru hantu terlepas akak kata. Sekali belum habis akak cakap lagi, betul-betul depan seberang jalan tempat kita orang lepak tu, betul dia mengilai dekat situ. Dia nak bagi tahu aku dah ada lah, dia kata kan. Punya lah kata. Ya Rabbi, habis kami balik semua. Tapi ada yang balik tak berkasut, ada yang balik tak berbersihkan semua. Lintang putang lah lagi ya. Lintang putang memang betul kuat bunyinya. Memang terkejut tu, tersentak tau. Memang dah mengilainya. Janganlah, saya tak ada pengalaman lagi. Harap-harap dia tak adalah pengalaman tu. Tempat tu yang tempat dia mengilai tu ada buayan tu atas pokok pelampau tu atas bukit macam busuk tapi dia besar. Dekat tempat kita yang selalu berayun tu lah dia berbunyi dekat situ. Masya-Allah. Aduh. Cabut lah lari. Rupanya malam raya dia pun dah keluar dulu. Akak yang mana puasa tu lah. Kalau yang puasa lah kita orang pergi merondo satu kampung tu. Bunyi mengilai tu aku suka dengar. Nak dengar lah bunyi. Nak dengar tak bunyi dia macam ni? Aduh. Nak dengar tak? Siapa nak dengar? Tanya siapa nak dengar tulis komen nak. Siapa nak dengar? Tolong komen nak. Siapa nak dengar? Komen cepat. Macam mana bunyi dia? Baru seorang. Lagi nak. Nak lagi siapa lagi? Cepat komen. Aduh buat hal lah. Dah lah kat luar ni. Kakak nak buat bunyi yang real punya. Aduh komen banyak-banyak, ramai-ramai komen. 2-3 orang tak payah lah.
Dah biasa dengan ini dia bukan cakap mengilai kau. Mula-mula dia mengilai, lepas tu dia menangis. Dengar dia menangis macam ni. Allah. Oh dah. Okey. Cukup. Allah. Macam tu lah. Lagi dahsyat macam tu. Mana kita orang tak cabut. Aduh, kita ingat Musa bergaduh. Biasa je tu kan. Relax lah. Tak, abang Petidin ni memanglah dia duduk kat tepi Sungai Pahang. Saya ni pergi Sungai Kinta, depan rumah saya Sungai Kinta. Oh, pun dah sejuk. Aduh. Memang setiap malam kalau kami balik main ke mana kan, mesti dia kacaunya. Mesti dia berbunyi. Bapak akak peduli buat bodoh je, akak pun tak tahu je. Depan rumah akak bunyi lah. Kadang-kadang kan, yang pelik tu kan, bila depan rumah akak bunyi, kadang-kadang kami tak dengar, orang jauh yang dengar. Sampai orang kampung sebelah tanya, apa orang kampung susun malam tadi riuh sangat? Macam-macam bunyi ada, pada kami elok je tidur malam tu. Pelik tu, kampung kami, orang jiran kampung dia orang semua kata kampung kami ni pelik-pelik. Bayangkan bunyi macam bunyi perang Jepun lah, apalah dia orang kata malam tu. Dia orang tak tidur dia kata. Bunyi kuat sangat di kampung susun tu. Dia sampai dia orang kata apa orang kampung susun tu tak tidur-tidur. Kami jadi pelik tu. Mana datang bunyi tu? Padahal semua kata orang kampung susun. Tu yang kampung akak jadi orang kata misteri kampung akak ni orang kata. Siapa nak naik ke Koma, marilah naik. Cakap akak cerita mengelat Koma ni. Ngelat. Cepat. Aku siap dia bising tepi telinga. Ya, tepi telinga tu biasa dah. Akak dah biasa dah. Tanpa dia hembus telinga. Apa tu? Itu apa benda tu? Tak tahu. Apa ini? Dia bunyi macam tu. Tepi telinga je. Kadang akak balik rumah, sebelah rumah akak tu mak angkat akak balik seorang-seorang. Benda tu kadang yang bunyi akak kena langkah hantu galah tu. Bunyi tu dia bagi tu. Bunyi tu dia katanya malam tu. Kali langgar-langgar tiang tunggu orang punya kaki dia. Bergegar rumah akak tu. Sampai mak akak menjerit dah. Apa hai. Mak akak ingat lagi. Orang kata kadang-kadang kita cerita kan, orang tak percaya tahu benda-benda ni. Tanpa henti 3 jam. Ya betul lah Abang Petidin. Aku dengar lagi panjang 3 jam. Macam ni lah dekat depan rumah akak sekarang ni akak duduk ni. Depan ni pot Pontianak juga. Kalau hujan-hujan kenyai kan, siap lah dia bunyi. Dia bersambung-sambung kot. Takkan dia satu nafas 3 jam. Dia bunyi berulang-ulang lah. Berulang. Akak ingat lagi satu hari tu ingatkan kakak satu akak nafas buat catering tau. Catering kan masak awal-awal 3 pagi. Jadi rumah akak ni ada satu pos lah kat depan untuk masak-masak. Akak tidur dekat atas rumah. Kebetulan ni akak masa tu akak duduk dengan mak tu lagi lah masa tu. Tiba-tiba kakak ipar ni panggil Midah katanya, "Mai jap tolong temankan awak nak masak," katanya, "ada benda situ," katanya. Dia tak masuk check ke? Entah check yang mana, Telegram. Nantilah akak masuk. Akak terlupa semalam. Jadi akak ni jemput masuk kita ada grup Telegram. Search je dekat Telegram Rakan Pustaka Seram. Profile kan? Dekat bio dekat kan? Profile. Dekat bio. Tapi dekat bio tu Kak Mida, dekat bio tu dia tak terus masuk tau. Nanti tekan link Telegram tu, dah tu open in browser. Okey. Tekan titik 3 atas tu, lepas tu open in browser. Boleh. Itulah kakak ipar tadi dah takut lah bunyi tu malam-malam. Dia seorang masak kat luar. Dia takut. Akak teman dia, benda tu masih berbunyi. Akak geram, akak ambil batu, pasir apanya. Akak pergi baling lah kat tempat yang dia berbunyi kat depan rumah beranda tu. Tempat tu payah sikit. Akak baca itulah yang akak baca dan akak dapat tu
Akak baca bismillahirrahmanirrahim. Summum bukumum umyum fahum la yarji'un. Hembus dekat benda yang kita nak baling tu. Kita buat baca 3 kali. Lepas tu kita baling tempat yang berbunyi tadi. Dia hilang lah, dia lari. Macam pernah dengar je ayat yang akak baca tu. Itu ayat ni Al-Baqarah ada dalam Quran. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Okey. Apa yang abang Pekedin suruh senjata rakam tu. ni? Oh, surah Al-Baqarah. Patut macam pernah dengar. Ada kat Dia orang baca tapi tak tahu ayat menembak. mana. Menembak. Ini menembak. Tak apa ke akak cerita lama ni? Tak apa sebab ini pengalaman akak ni yang menggunakan ayat ni. Boleh sebab je. ceritanya macam ni. Tak apa ya, tak ada orang tak ada nak request naik pun ya. Tak ada kan? Tak ada. Akak ada kat atas dia orang tak request. Ceritanya macam ni. Masa tu tahun bila ya? Tahun 2015 ke 2017 antara itulah. Akak ni pergi Maidin tau. Masa tu mak mentua akak pergi haji ke pergi umrah ke. Jadi dia pergi dengan anak lelaki dia. Jadi anak lelaki dia tu ada anak perempuan seorang, Nurul Ashikin nama dia. Jadi dia nak datang tu masa bapak dia ada, dia tak sempat nak datang. Jadi bapak dia dah pergi ke Mekah baru dia datang kemari. Dia tidur kat sini lah. Akak ambil dia dekat stesen bas. Akak ambil dia. Jadi malam tu kami bawa dia pergi makan, pergi kat Maidin Meru tu tau. Akak, anak akak Kak panggil dia Kak Cik lah. Kak Cik, suami akak, kami 4 beranak ni pergi Ipoh. Balik tu lewat sikit lah dalam pukul 12 lebih. Jadi kami ikut jalan highway, jalan jelapang tu. Diorang kata sana jalan kuat penyakat. Benda suka ikut. Jadi kami perlu apa? Kami naik kereta kan. Kebetulan masa kami lalu tu hujan renyai. Kejap hujan, kejap berhenti. Tapi hujan renyai lah, tak lebat. Masa tu jam pukul 12 lebih. Kira awal jugalah pukul 12 lebih. Anak akak dah tidur. Anak akak masa tu umur 7 tahun kot. 5 tahun. Sebab akak boleh dukung dia lagi. Anak akak ni berdukung. Dia kurang kecil orangnya. Jadi dalam masa berdukung tu akak ingatlah umur dia 5 tahun masa tu. Jadi malam tu kami balik rumah. Sampai rumah mak mentua. Anak akak ni dah tidur. Akak ni terus letak dia atas katil dalam bilik opah dia. Kosong buat opah dia dah pergi Mekah kan. Jadi akak letak atas katil opah dia. Jadi akak keluar balik dalam bilik tu. Akak keluar. Tiba-tiba akak tengok anak saudara akak yang nama Kak Cik. Tiba-tiba dia melompat tau. Dari atas bangku dia terus masuk dalam bilik tadi. Terus baring atas katil dengan anak akak tu. Dia terpeluk anak akak. Dia macam orang takut. Terkejut tau. Dia tu akak tanya, apa ya Kak Cik? Dia kata tak tahulah Cik Mida ada benda ketuk-ketuk dekat tingkap. Kebetulan dia duduk kat sofa hutan kayu tu. Kita kan suka duduk atur kat tepi tingkap, tepi dinding kan. Kan tempat kita rehat tu. Dia kata ada orang ketuk lah Cik Mida. Kata Cik Mida tak dengar pun. Tadi masa Cik Mida hantar Iman dalam bilik tadi berbunyi dekat tingkap ni Cik Mida. Kata dia, suami akak dah masuk dah semua dah. Tiba-tiba lepas dia habis cakap tu, akak dengar macam ada benda lompat atau bumbung dekat rumah dari anjung sampai ke tengah rumah. Dia melompat tau. Dah melompat. Waalaikumsalam, Kemen. Dia melompat tapi dia berbunyi. Dia bunyi macam ni tau. Alamak. Dia bunyi macam tu. Dia macam orang bersorak-sorak kan. Kata siapa pula bersorak atau bumbung cakap kan. Lepas tu dia turun. Benda tu turun ke atas tanah lah. Tempat dia sunyi atau bumbung tu. Rupanya dia mengeliling rumah mak mentua akak tadi. Dia dah ke dapur. Tapi bunyi hui. Kata nak kata bunyi burung, bukan bunyi burung. Nak kata bunyi orang, bukan bunyi orang. Akak kata. Lepas tu yang Kak Cik ni, dia kata dia dah biasa dengar benda tu. Bunyi tu dia dah tahu benda tu apa. Dia kata Cik Mida kata benda tu yang berbunyi bukan binatang, bukan orang Cik Mida. Dia kata langsui. Aduh. Dia pernah pergi rumah kawan dia, bunyi tu dekat Melaka. Dia kata rupanya langsui. Lepas tu akak kata Allah kata benda ni dari mana makin lama makin memang kuat. Memang bunyi dia macam tu ke? Akak tak tahulah tapi dia yang cakap macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba dekat pintu dapur akak tu memang tempat kita orang memang keluar masuk. Kita tak pakai pintu anjung tau.
Kami tu pakai pintu dapur. Jadi tiba-tiba benda tu akak dengar dia berlompat-lompat tepi dinding tempat akak duduk. Sofa tu tempat akak menyandar tu, dinding sebelah tu dekat atas banner tu dia melompat-lompat. Memang dengar, memang real. Benda tu melompat-lompat dekat tepi dinding. Lompat pula. Suami akak dia, akak suruh pergi. Dia kata lantak lah benda tu kat luar. Saya kata tak boleh, kata nanti dia masuk rumah, saya kata kan. Jadi akak dia ambil keputusan, kata tak apa kak cik. Dia dah tutup muka dah. Dia dah takut kak cik tadi. Lepas itu benda tu dah lompat depan pintu akak tadi, depan pintu dapur tadi. Tiba-tiba dia hilang. Akak ingat dia dah belah. Lepas tu akak tu relax sembang pula dengan dia 2-3 minit. Akak dengar dia naik atas bumbung balik. Bersorak-sorak atas bumbung. Dia nak masuk ke apa? Dia nak masuk kot. Rasa dia nak masuk, tapi tak boleh sebab dia cari jalan nak masuk. Akak dah kunci. Dia biasa mengeliling-ngeliling rumah ni, dia cari jalan nak masuk. Mengeliling. Dia cari jalan nak masuk. Itu akak kata. Itu baru akak teringat. Oh, ada garam kasur. Akak tadi pergilah berambat ke dapur, ambil garam kasur dalam takor kecil akak tu. Akak ambil, akak baca lah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi akak baling tu dalam rumah. Akak tak berani nak keluar lagi. Suami akak pesan jangan keluar dulu. Dia kata buat dekat sini dulu. Akak dah pegang pintu dah nak keluar. Dia kata buat dalam rumah, tak payah keluar. Suami kata dekat pukul 1 lebih dah masa tu kan. Orang semua dah tidur, dia kata. Jadi akak ni tadi buat dalam rumah. Akak tembak, akak ni atas rumah. Rumah akak kan 2 lapis kan. Akak naik, dia ada kat atas bumbung. Dah lompat lagi atas bumbung tu. Akak baca ayat tadi, Sumbukum Umyum Fahum tadi. Akak hembus dekat tapak tangan akak. Akak baling garam tu dekat tempat dia melompat tu. Dia betul-betul, dia menjerit macam orang sakit. Dia mengamuk. Dia sakit. Dia macam bunyi anjing. Bukan ada, akak dengar. Akak tapi buat akak baling dalam rumah ya kan? Akak baling dalam rumah. Tapi rupanya ayat tu tembus ke tempat dia. Oh, okey. Dia memang kena. Siapa yang tahu ayat nombor berapa kan, boleh tolong komen tak? Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Akak tak ingat surah berapa, tapi itulah Summum Bukmum Umyum Fahum La Yadi'un. Tu memang ayat Quran. Ayat nombor berapa tu kalau ada sesiapa tahu boleh tolong komen boleh cari dalam Google, ada tu. Kalau rajin baca surah Baqarah tu sampai awal, sampai akhir jumpa lah tu. Tapi kalau ada siapa yang tahu boleh lah dulu. Kita jumpa ayat kursi. Dia lepas ayat kursi rasanya antara itulah sama ada sebelum atau selepas, tapi dia dekat dengan ayat kursi. Dekat-dekat dah. Okey guys, siapa yang tahu boleh bantu komen guys. Ayat nombor berapa tu? Tapi memang berkesan lah orang kata. 18. Ayat 18 betul kan? Betul kan? Okey. Terima kasih Ayong Aisyah. Kalau apa-apa kes-kes, kalau benda-benda yang tak kira menatang yang nyata ke tak nyata, kalau kita rasa benda tu ada mengganggu kita, buatlah ayat tu. Buat macam peluru. Jadi peluru, semua buku tu memang peluru. Untuk menembak benda-benda yang tak sepatutnya lah orang kata. Itulah pengalaman akak. Dia kata benda tu bila akak keluar benda tu, udah lepas akak buat dalam rumah tu, baru akak berani dekat keluar tau. Akak siram dari kat luar pula sampai ke bumbung. Dia lari ke rumah jiran akak sebelah rumah ni. Orang sana heboh. Pagi tu dia mau heboh. Dia berkata ada benda atau bumbung semalam melompat-lompat. Akak diam je lah. Sebab dia datang dari rumah akak, ngikut kita orang berjalan balik kan. Bila dia kena sembuh dengan tu, dia lari rumah sebelah pula. Akak dengar gudang bumbung kat atas rumah orang sebelah. Dia rumah mesra rakyat pakai zinc kilang tu kan, dah jelas lah bunyi tu. Pagi esok tu dia tembak dengan abang, dia kata mana tadi kami tak boleh tidur, Nazim katanya. Tak tahulah apa benda melompat-lompat tu bumbung ni. Akak nampak dia keluar. Budak tu keluar nak tengok apa benda kat atas bumbung dia. Oh iya ke? Tapi dia tak nampak kot. Dia tak nampak apa-apa. Dia tak nampak. Dia tak nampak apa-apa. Pagi esoknya akak tengok lantai dekat dinding dekat rumah akak penuh dengan garam. Garam kan melekit-lekit. Satu kerja lah pula nak mencuci. Itulah kata benda. Tapi akak tak tahulah benda apa tu. Jadi tanya. Benda tu pelik, memang pelik. Dia bunyi hui.
Hui. Macam bunyi binatang kot lah. Boleh macam bunyi burung kot lah. Nak kata burung bukan burung. Tadi dia punya bunyi macam bunyi. Cara macam burung kan. Tapi macam bunyi orang. Akak kata memang pelik lah. Akak memang selalu banyak kali benda-benda ikut balik kalau berjalan malam-malam. Anak-anak kecil. Ramai dengar akak cerita mak 70 orang. Ramai je. Marilah naik korang ni, takkan seorang tak ada cerita. Meh. Semua ni tu lah. Come on guys. Siapa nak berkongsi pengalaman boleh request naik kotak. Kak Mida je seorang share Kak Mida. Tak apalah, badan akak pun dah sihat dah boleh. Sebabnya akak memang 2 minggu 3 minggu akak tak naik kotak siapa-siapa pun akak tak naik. Memang akak tak larat. Ni dah sihat dah bukan. Dah pulih balik dah, alhamdulillah lah. Tak tahulah sampai bila. Sabar je lah. Okay guys, ada tak sesiapa nak berkongsi pengalaman? Tak apa, Kak Mida akan beri ruang kepada sesiapa yang nak berkongsi pengalaman. Tak apa. Boleh kita berkenalan sambil-sambil tu kan. Cerita banyak. Kalau korang larat nak dengar, akak boleh cerita. Tak apa Kak. Sambung lain hari Kak. Itulah. Siapa ni ada orang request? Request naik